Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Al-Ahli, yang mana JDT kalah 2-1 di quarter final apabila Al-Ahli yang bermain dengan 10 orang berjaya untuk melakukan comeback lah. Tetapi apa-apa pun, ini adalah satu pencapaian yang baik oleh JDT untuk musim ini dalam saingan ACL Elite. Menentang pasukan seperti Al-Ahli bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi saya still beranggapan yang JDT sepatutnya boleh untuk melayakkan diri ke semi-final sekiranya in-game management ataupun pencaturan yang dilakukan oleh Xisco Munoz selepas kehilangan Jairo berjaya dilakukan dengan lebih better lah. Dan untuk orang kata apa, kemungkinan ada fans ataupun ramai yang membicarakan tentang jurang kualiti dan juga nilai skuad Al-Ahli kalau nak compare dengan JDT memang terlalu besar ataupun gap yang besar. Tetapi kena ingat, JDT mereka mempunyai pemain-pemain import yang berkualiti, teknikal yang bagus, dan mereka juga untuk season ni di ACL Elite telah mengejutkan beberapa kelab-kelab besar dari Japan, antaranya Vissel Kobe dengan kemenangan 1-0. Machida mereka berjaya seri, dan kena ingat Vissel Kobe dan juga Machida pun ada dalam knockout phase ni dalam quarter final dan mereka menang lawan dengan kelab Arab. So dekat situ bagi saya, sekiranya ingin menggunakan alasan jurang kualiti ataupun nilai skuad Al-Ahli yang lebih besar, bagi saya itu adalah hanya small factor ataupun faktor yang kecil. Sebab apa? Sebab bila masuk dalam perlawanan ataupun bola sepak ni, bila masuk dalam satu game, perkara yang lebih penting adalah untuk memenangi perlawanan tersebut. Mereka tak ada mengira nilai ataupun kualiti player yang ada dalam padang, sekiranya setiap player mampu untuk memberikan something lah. Jadi kena ingat benda tu lah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok UCL, Bodo Glimt pun boleh cipta sesuatu yang menarik dekat sana kan. So itu yang saya boleh katakan, nilai ataupun kualiti, orang kata apa, jurang kualiti tu hanyalah sebagai small factor, hanya faktor kecil. Tetapi sebaliknya yang akan dinilai adalah lebih kepada pencaturan, apa yang berlaku di dalam padang dan apa yang diexecute di dalam padang. Itu yang menjadi tanda ataupun faktor untuk pasukan tersebut memenangi perlawanan. Jadi semalam Al-Ahli walaupun bermain dengan 10 orang, mereka berjaya untuk melakukan something untuk comeback dan menjaringkan gol yang menarik, terutamanya gol yang kedua lah, bagi saya world class, yang mana pemain-pemain JDT sendiri yang memberikan ruang untuk Galeno melakukan percubaan tersebut. Jadi sedikit kekecewaan lah untuk fan-fan JDT selepas mereka tewas. Tapi apa-apa pun, ini adalah satu orang kata apa, benchmark, tanda aras untuk JDT. Bila mana mereka akan bermain di ACL Elite lagi di season depan, mereka perlu perbaiki something lah, sama ada dari segi pemilihan pemain import yang lebih berkualiti ataupun dari segi pencaturan di dalam padang untuk pemain-pemain yang boleh execute sesuatu dengan yang lebih baik lah. Jadi tanpa buang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk game ni, to be honest, saya sebenarnya waktu sebelum Jairo injured lah, sebelum kecederaan yang dialami oleh Jairo, sebelum insiden concussion dan sebagainya, saya boleh katakan JDT bermain dengan agak baik. Mereka punya defense department yang paling saya puji. Back five mereka, Oscar Arribas, Eddie Israfilov, Raul Para, Jonathan Silva, Anthony Glaude, yang mana back five pasukan JDT ni mereka bukan sahaja bertahan dengan baik dalam defensive duty yang baik, mereka punya structure pun bagus. Mereka tak memberi ruang yang banyak untuk pasukan Al-Ahli exploit ataupun masuk ataupun breakthrough dalam kawasan D-box mereka, dan dalam masa yang sama mereka berjaya untuk defending set pieces yang baik. Sebab apa? Sebab kita tahu untuk game ni Al-Ahli daripada awal mereka turun, mereka cuba bermain dengan agresif, dengan fizikal yang mereka ada, dan cuba untuk memenangi foul sebanyak yang mungkin. Saya pun tak faham, sikit-sikit nak jatuh untuk Al-Ahli kan. So bila mana mereka dapat corner kick dan sebagainya, pasukan JDT berjaya untuk absorb that pressure, absorb tekanan tersebut untuk pastikan yang pasukan Al-Ahli tak boleh menyerang dengan baik. So semalam kalau kita tengok pergerakan daripada Mahrez berjaya dirantai dengan baik oleh Glaude dengan Jonathan Silva, Ivan Toney, bagaimana Israfilov man to man marking dia, tak ada ruang langsung yang diberi untuk Ivan Toney touch the ball dan sebagainya. So untuk dalam 15 minit macam tu, 20 minit macam tu, memang JDT bermain dengan agak baik sewaktu Jairo ada di dalam padang. Dan defense department memang antara pemain yang, antara defense yang saya boleh puji untuk pasukan JDT. Mereka memenangi aerial duel,
mereka punya ground duel pun bagus, defending set pieces mereka cuba intercept ataupun menangi the first ball, and mereka cuba untuk situasi 1v1 mereka covering each other. So communication antara mereka memang bagus lah dekat situ. Dan bila mana ada gyro di depan, mereka cuba untuk bermain dengan menggunakan gyro as a focal point. Sebab apa? Sebab mereka akan cuba untuk bermain dengan long ball dan mula untuk bermain dengan lebih direct. Dan sebenarnya menjadi that kind of tactical, sebab itu bukanlah satu perkara yang baru yang JDT buat sewaktu bermain dengan di ACL Elite dengan penggunaan gyro sedemikian. Dan ACL Elite antara medan yang mana gyro perform sebenarnya in term of dia punya game plan dari segi work rate. Dan semalam gyro punya work rate tinggi, dan disebabkan dia punya work rate yang tinggi, dia berjaya untuk memenangi bola dan bawa masuk bola dalam kotak penalti dan hantar ke tengah, dan pasukan Al-Ahli menempel masuk ke gawang sendiri. Itu adalah that kind of tactical yang pasukan JDT cuba lakukan semalam. Bila mana dapat bola, mereka defend, mereka absorb attacking daripada Al-Ahli, mereka counter. And then satu insiden berlaku kepada Jairo, yang mana Jairo kena sepak kat muka. Kita doakan Jairo cepat sembuh lah, and sebab itu adalah concussion memang teruk, dan dikabarkan dia dah buat surgery dan dijahit sebanyak 30 jarum ataupun jahitan lah, kan. Kita doakan Jairo. Jadi di sinilah turning point untuk pasukan JDT dan juga kepada Xisco Munoz untuk membuat satu pertukaran, yang mana satu pertukaran inilah yang memberi impak kepada game plan pasukan JDT. Jadi apa yang Xisco Munoz buat, dia membawa masuk Akazem menggantikan Jairo, which is kita dah tahu peranan Jairo diletakkan sebagai focal point untuk bermain dengan lebih direct dan lebih counter, tetapi Akazem adalah seorang player midfield. Jadi dekat sini apa yang pasukan JDT cuba buat adalah mereka push untuk Gohelme sebagai lone striker. Waktu tu Al-Ahli dah bermain dengan 10 orang, tetapi tak sempat untuk settle down dengan pertukaran tersebut. Al-Ahli dapat corner kick dan mereka berjaya untuk score melalui corner kick, melalui KC lah, and which is bagi saya itu adalah kesilapan mistake kecil yang JDT buat selepas mereka tunjuk yang mereka boleh bertahan set pieces dengan bagus. Mereka berjaya untuk menangi first ball, menang area 2 dan sebagainya, tetapi that kind of kesilapan yang mereka buat, mungkin mereka masih lagi terkejut dengan apa yang jadi kepada Jairo. Mereka tak sempat settle down. Al-Ahli terus bertindak balas untuk menyamakan kedudukan. Jadi di sinilah yang menjadi persoalan apabila turning point apa yang dilakukan oleh Xisco Munoz apabila dia mengeluarkan Jairo dengan menggantikan Akazem. Sepatutnya mungkin dia boleh gantikan dengan seorang striker seperti Bekson, sebab kita tahu profil Bekson ni adalah lebih kepada complete striker. Dia boleh bantu bahagian tengah, boleh buat larian di belakang pertahanan dan sebagainya. Tetapi disebabkan pertukaran daripada Akazem, kita boleh nampak yang JDT memang agak struggling untuk supply the ball ke final third sebab tak ada player di sana, terutamanya on the central area. So Guilherme dia tak boleh nak utilize ataupun tak boleh nak di-execute dia punya that kind of gameplay untuk bermain more to direct dekat orang kata apa di final third, sebab Guilherme punya game plan dia lebih kepada direct dengan long ball dengan meletakkan bola sebab dia ada pace, tetapi in term of physicality dengan work rate dia berbeza dengan Jairo. Guilherme tak boleh nak bermain seperti Jairo buat lah. So benda tu yang menjadi persoalan. Apa turning point? Kenapa Xisco Munoz tak masukkan Bekson lebih awal? Kenapa bawa masuk Akazem terlebih dahulu? Walaupun bagi saya itu adalah tactical twist. Mungkin JDT nak lebih load di bahagian tengah ataupun nak kontrol bahagian tengah, sebab JDT waktu tu bermain menentang 10 orang. Tetapi kita boleh nampak that kind of situation menunjukkan yang Al-Ahli yang lebih eager untuk mencari gol penyamaan, dan selepas dapat gol penyamaan mereka yang lebih untuk control the game. Itu adalah benda yang kita nampak lah. And jadi untuk bahagian tengah, Oscar, Nacho dan juga Nacho Mendes juga bukan Oscar, maafkan saya, Rui Nene, Nacho Insa dan juga Nacho Mendes, yang mana bagi saya Nacho Mendes dan juga Nacho Insa antara dua player Malaysia yang bagus, dan saya rasa kalau Malaysia call up memang perform ni, sebab mereka berjaya untuk dictate tempo kat bahagian tengah dengan baik dan dibantu oleh Rui Nene. Cumanya in term of gameplay, bagaimana mereka nak melakukan ball progression ataupun nak mensupply bola ke bahagian depan, kita tahu Nene ni adalah typical player yang lebih kepada distribute bola ke depan dengan hantaran-hantaran yang solid, dengan hantaran vision yang bagus, dengan penetrative passing yang super.
Tetapi macam saya cakap tadi, bila mana tak ada striker di depan, Nenek tak boleh nak execute that kind of gameplay. Tak ada orang yang nak buat larian di belakang pertahanan, tak ada orang yang nak bermain dengan direct. Jadi Nenek, Nacho dengan Natsu Insah, mereka lebih fokus kepada middle third punya kawasan dan juga lebih kepada untuk bertahan, untuk kontrol kawasan middle third dan memberi support kepada backline pasukan JDT lah. Tetapi sayang, apabila di second half satu movement yang pasukan Al-Ahli buat, pasukan JDT gagal untuk cope dengan that kind of orang kata apa, game plan, corak yang menarik dekat situ. Pasukan Al-Ahli mereka memberi ruang kepada Galeno untuk melakukan percubaan dan gol tersebut adalah gol kemenangan untuk Al-Ahli. Kalau mereka boleh untuk halang benda tu, mungkin jadi lebih better. Tapi selepas AKZ masuk tu, kita boleh nampak lah yang JDT struggle untuk cari pemain di hadapan. Namun selepas beberapa minit di second half, dalam 15 ke 20 minit macam tu, Coach Zisco Munoz mula untuk melakukan percaturan, iaitu melakukan pertukaran pemain lagi lah, yang mana di second half selepas tu dia bawa masuk Yago, dia bawa masuk Baxon, dia bawa masuk Hidalgo, which is kemasukan Yago waktu awal-awal itu menggantikan Natcho Insah. Bagi saya dekat situ harapan untuk JDT menang dia nampak naik balik. Sebab apa? Sebab that kind of game, that kind of player yang kita nak, dia more to attacking player yang selesa dengan bola di kaki dan boleh beat 1-2 player untuk melakukan percubaan. Dan semalam Yago Sesa pun ada satu percubaan, tapi kena ingatlah Edward Mendy goalkeeper bekas goalkeeper Chelsea lah apa semua, one of the best goalkeeper di dunia suatu ketika dahulu. So percubaan-percubaan tersebut berjaya dinafikan dengan penyelamatan yang menarik lah daripada Edward Mendy. Tetapi kemasukan Yago Sesa tu, kita boleh nampak yang sebenarnya pasukan JDT bermain dengan agak baik, yang mana Oscar Arribas mula untuk naik memberi supporting play, JDT mula untuk keep control the ball, mereka punya ball circulation boleh main 1-2 passes. Nacho Mendes di bahagian tengah boleh main dengan baik dengan Nene, boleh buka kepada Oscar Arribas, boleh buka kepada Yago Sesa. Kat situ baru kita nampak yang JDT cuba untuk build balik momentum untuk mereka menyerang dengan AKZ dan sebagainya. Baru kita nampak the slowly momentum yang JDT yang hilang waktu 15 ke 20 minit ke waktu first half sebelum Jairo punya insiden, mula untuk dibina balik. Di sinilah kita boleh nampak yang JDT mula untuk orang kata apa untuk bermain dengan cemerlang di sini. So kita boleh nampak di minit-minit 15 minit terakhir, pasukan JDT cuba untuk menyerang bertubi-tubi. Mereka ada percubaan daripada Yago Sesa, daripada Oscar Arribas, mereka cuba masuk, tapi saya tak faham yang foul AKZ tu kan, kenapa dapat free kick, kenapa tak dapat penalty. Rupanya pengadil tip whistle lebih awal. Sayang lah dapat free kick, patutnya boleh dapat penalty kan. Tapi apa yang saya nak sampai kat sini, bila kemasukan Baxter, Hidalgo, pemain-pemain yang more to attacking minded, yang boleh selesa dengan bola di kaki, kita boleh nampak yang sebenarnya JDT boleh fight untuk menang that game. Mereka ada quality. Itu yang JDT cuba tunjukkan, yang aku boleh menang game ni. Mereka cuba menyerang, set piece dapat, mereka tak buang masa, cross apa semua. Tetapi yang mengecewakannya adalah Edward Mendy perform, dan dalam masa yang sama saya kecewa dengan gameplay yang Al-Ahli terapkan. Sebab Al-Ahli bermain dengan satu gameplay yang saya katakan level-level Asia Tenggara lah. Nak buang masa, Roger nak dive, Roger nak dapatkan fall, which is agak mengecewakan daripada Al-Ahli. Saya faham mereka main 10 orang, mereka dah leading, tapi dengan star player macam tu, takkan nak main macam tu lagi kan. Agak mengecewakan. Tapi overall, saya boleh katakan JDT is ready untuk fight for ACL Elite yang akan datang. Mereka ada good squad. Mereka hanya perlu untuk touch up sikit sahaja lagi, dan mereka boleh dapat the best outcome untuk buktikan yang mereka juga antara jago di Asia. Sebab apa? Sebab season ni saja pun mereka dah tewaskan Visa Kobe, mereka dah boleh sering dengan Machida, which is dua-dua team tu pun dah layak ke peringkat semi-final. So mungkin mereka boleh datang di season depan dengan sesuatu yang lebih better dan efisien untuk fight di peringkat ACL Elite. Jadi saya doakan mereka boleh buat benda tu, dan saya doakan juga Jairo cepat sembuh. Game semalam memang menarik. Itu menunjukkan yang hasil mereka selama ini mungkin boleh dituai dan mungkin boleh diperbaiki sikit demi sikit. Season depan adalah season yang baru untuk JDT. Saya harapkan mereka boleh dapat something yang much more better lah di peringkat Asia dan juga di peringkat lokal. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.